Apakah hukum berkapa? Hukum berkapa ni laki-laki perempuan lah. Sebelum nak jawab, kena faham apa makna couple. Benda makna couple je jawab. Apa makna couple? Faham soalan, faham jawapan. Berdua-duaan mandam. Orang mana? Rohingya. Bagus awak. Berdua-duaan, laki-laki perempuan bukan mahram, tidak ada uzur, haram. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan kamu berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, melainkan ada mahram dia bersama. Nak jumpa kekasihmu, ayah dia ada. Lepas tu kita kata nak bawa lah rezek girlfriend, ayah duduk tengah. Ada hadis. Sebab bila kita berduaan dengan perempuan, biasanya siapa orang ketiga? Tang seritang, nata setan. Faham lagi? Illa kana syaitan salisahuma. Melainkan syaitan menjadi orang ketiga. Nampak? Mu baju merah orang mana? Sini. Mu berdua dengan orang puan, gewe dalam kereta, gelak gugu malam Jumaat, esok dah hijau pukul 2 pagi, hujan lebat, peti kiri kanan, tak ada orang kaca. Hak puan sebelah umur 17 pakai kain skirt nampak luar dalam. Mu pegang peha ke mu baca sifat 20. Mu tengok peha wujud kidam bapak gitu. Alah jadi dah lah. Faham? Jadi maksiat dah. Maka wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan yang boleh akhirnya zina. Bukan Allah kata wala taznu, jangan berzina dah. Hak mukadimah tu jangan. Nampak? Kerana laki-laki dengan perempuan bila orang ramai atau bila dia jauh, dia berjuru. Laki perempuan ni sama dengan besi berani. Besi berani bila jauh dia lebar. Tahu tak? Bila lekat ya kelepah lalu faham lah. Puang pun kata, hak laki pun miang. Bila? Kalau dekat. Hak pakai serban, cabut serban. Hak pakai janggut ni, gegar janggut. Faham? Tu apa? Pasal Tuhan buat dah zuyyina linas hubbu syahawati minan nisa, dijadikan kaum laki-laki itu berahi sungguh kalau orang betina. Faham lagi? Siapa sini tak berahi? Kalau tidak mati pucuk, gay. Faham lagi? Jadi Allah tahu kita berahi, Allah jaga kita tak mau jadi punah. Tak? Jadi kalau dah mu nak sangat, nak berdua-duaan, mu kena pegang tangan dulu, baru jadi halal. Kita nak duduk dua orang perempuan, nak jadi halal, nak duduk dalam gelap, ada caranya, kena pegang tangan. Waktu suruh mari dengar malah nak uji petua. Okey, kita perempuan ni haram kita duduk dengan dia dalam gelap. Pawama duk haram. Dalam gelap, belakang orang, dalam hutang, haram. Kalau kita pegang tangan dulu, dah haram dah. Tangan siapa? Tangan juru nikah. Faham tak? Kan tangan puang bodoh ni dengan tangan puang. Tangan juru nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Dia akan dengan aku nikahkan kamu, wahai hijau bin biru, dengan orang binti kelabu asap. Mas kahwin yang RM15 tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu sah suami isteri. Duduklah dalam bolong air ke, mau duduk dalam taki minyak ke, boleh belaka.